Tengah masyarakat menyangka pekerjaan sebagai wakil insurans ataupun callman adalah satu pekerjaan yang tak boleh dipercayai. Yalah, sebab kalau kita tengok callman ni nampak dia macam berpuak kan, berkumpulan yang ramai. Siap ada walkie-talkie, hello, kota-kota, macam itulah. Lepas tu datang pula sekali ramai. Kadang-kadang pula bergaduh pula dengan sesama sendiri pasal nak rebutkan kereta. Jadi itulah mungkin sebab segelintir ataupun setengah orang yang tak yakin dengan perkhidmatan seperti wakil insurans ataupun callman kan. Sebenarnya inilah nak bagi tahu, sebenarnya kerja sebagai wakil insurans atau callman ni bukannya satu pekerjaan yang mudah. Bukan mudah Sebab apa saya kata kerja diorang ni bukannya mudah. Okey, mereka ni terdedah dengan risiko yang bahaya dia dekat atas jalan tu. Mereka tolong alihkan kereta, jaga jalan supaya lalu lintas bergerak dengan lancar, tak ada sesakan. Diorang ni lah yang tolong jaga jalan supaya tak ada mengelakkan lagi kemalangan yang lain pula berlaku dekat belakang. Jadi diorang ni, risiko diorang ni tinggi sangat, bahaya. Kalau daripada segi bantuan pula, mereka ni lah yang bawa pemandu yang cedera, bawa ke hospital dulu. Nak tunggu ambulans, lambat sikit lah nak sampai. Jadi diorang ni lah yang bertanggungjawab untuk membantu bawa ke hospital dulu. Kena pula kalau kereta pula tu teruk yang senang tarik tak apalah, yang senang tarik naik atas towing tak apa. Kena yang jatuh dalam longkang, terhumban dalam semak sana, sangkut dekat pokok. Ingat senang ke nak bawa keluar, nak tarik kereta tu? Susah. Nak jaga keadaan kereta tu lagi, tanggungjawab tu lah susah, bukannya senang. Ingat senang ke diorang nak cek makan? Urusan kereta untuk buat claim insurans pula. So callman ni lah yang akan uruskan A sampai Z. Dari segi report kemalangan, dari segi dokumen, mereka ni lah yang akan uruskan semua kali. Diorang akan bantu proses untuk claim insurans kat kereta korang tu. Korang tunggu je siap. Goreng-goreng kaki, lepas tu berapa minggu yang tu siap dah, nanti call. Itu je, mudah kan. Jadi diorang ni mempermudahkan urusan korang, urusan pada terbabit dalam kemalangan. Apa sekalipun kena berhati-hati juga. Macam mana pun korang kena berhati-hati. Sebab apa? Yelah, orang kata segelintir callman ni ada yang tak, orang kata, beri perkhidmatan ataupun tak berkhidmat secara yang macam mana korang nak. Dia tak memuaskan customer tu, orang kata so benda tu akan ada, mesti ada. So pastikan anda tahu ke mana kereta anda akan dibawa selepas ataupun sebelum korang sign tu. Pastikan kat mana kereta tu akan dibawa. Jadi korang kena pastikan betul-betul sebelum korang sign authorize tu. Tanya diorang dengan panel workshop mana yang akan repair kereta korang tu. Ataupun nak kepastian lagi, call insurans untuk pastikan sama ada workshop tu ada tak panel untuk buat kereta korang tu, repair kereta korang. Maknanya korang call untuk pastikan, okey, workshop ni ada tak? Workshop ni ada panel tak? Contoh call. Kalau dia kata okey ada, didaftar, okey, lepaskan lah. So kau kena yakin lah boleh je, tak ada masalah. So kat situ korang dah tahu basic-basic yang perlu korang tahu dan ambil tahu. Macam tu. Apa pun, saya doakan korang semoga dipermudahkan setiausaha, dilindungi oleh Allah SWT daripada setiap perjalanan korang. So pada komen-komen di luar sana, teruskan perjuangan pekerjaan ini dan saya yakin pekerjaan yang korang buat ni membantu orang yang memerlukan korang. Apapun, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.